Orang yang selalu kram kaki, sakit lutut, sakit statika. Urut betis ni pun sangat-sangat penting untuk diurut. Urut di bahagian perketin ni dahulu. Alright, keting di tengah-tengah ni, okay, urut sebanyak 8 ke 10 kali secara perlahan-lahan. And then kita naik secara perlahan-lahan di atas line yang Aisyah lukis tadi, di tengah-tengah perut peti. And then tolak lagi. Oh, ini. Jangan terus tarik, kuat, laju-laju macam ni. Dia tak ada nikmat. Okay, dia tarik macam ni, pelan-pelan. Kalau orang yang selalu kram kaki, sakit lutut, sakit statika, perut betis ni pun sangat-sangat penting untuk diurut. Okay. Nampak? Kita urut perlahan saja. Tetapi orang yang merasakan tu sampai ke jiwa, sampai ke otak. Alright. Urut sampai perlahan-lahan, sampai bawah pelipat, pusing. Okay, lepas tu baru kita urut kiri dan kanan perut betis ni. Ini adalah urut relaxing untuk orang yang ada masalah tegang ataupun kram di bahagian perut betis, dan mengelakkan untuk orang yang sakit sciatica, sakit lutut dan selalu kram di bahagian hujung-hujung jari.